Dalam setiap satu cerita keluaran Monster, kisahnya bermula dengan pertemuan watak utama daripada bumi dengan sebuah robot power sfera yang mempunyai kuasa istimewa. Dalam video kali ini, kita akan bercakap secara terperinci tentang Chimubot daripada filem Papazola yang berkemungkinan adalah power sfera terkuat dalam dunia Boboiboy. Perkataan Chimu di sini adalah sebutan pelat untuk Simu yang merupakan singkatan perkataan simulasi. Ini kerana Chimubot mempunyai kuasa simulasi yang boleh mengubah realiti. Perkara khayalan boleh dicipta untuk menjadi benar. Antara mangsa kepada kuasa Chimubot ini adalah pasangan Papazola dan Mama Zilla. Sewaktu muda lagi, Mama Zilla diubah menjadi raksasa hasil kuasa simulasi dan nampaknya efek ini berkekalan bertahun-tahun lamanya. Kini Mama Zilla masih boleh bertukar menjadi raksasa apabila marah. Malah transformasi ini sangat kuat dan kebal terhadap bermacam-macam serangan. Betapa hebatnya kuasa Chimubot ini. Satu lagi, kuasa Chimubot inilah yang menukar realiti dunia sebenar menjadi seakan-akan permainan video atau game dalam filem Papazola. Dan kemudian kesemuanya kembali semula seperti sedia kala, akan tetapi malangnya pasangan suami isteri Papa dan Mama akhirnya terperangkap dalam dunia game untuk bertahun-tahun lamanya sebelum mereka akhirnya dapat bebas apabila Boboiboy dan Gopal bermain video game tersebut. Betapa dahsyatnya kuasa Chimubot ini yang mana efeknya bukan sahaja dahsyat, malah berkekalan bertahun-tahun lamanya walaupun dia sendiri tidak aktif. Kuasa manipulasi realiti sebegini banyak dilihat dalam dunia fiksyen lain dan merupakan kuasa yang sangat OP atau overpowered. Lihat sahaja dalam dunia Marvel apabila Thanos memiliki Reality Stone ataupun kuasa Wanda si Scarlet Witch yang boleh memanipulasi realiti sesuka hatinya. Mereka ini kesemuanya hampir-hampir mustahil untuk dikalahkan. Persoalan kini, apa yang sudah terjadi kepada Chimubot? Dan di mana dia sekarang pada zaman Boboiboy? Kenapa dia tidak lagi muncul pada timeline yang terkemudian? Jawapannya pasti ada selepas kita menonton filem Papazola. Dalam video yang akan datang, kita akan cerita tentang kelebihan dua lagi power sfera watak utama yang ini dan huraikan sebab kenapa Ochobot dan Mechabot juga merupakan power sfera OP yang terlampau kuat sehingga menjadi rebutan ramai orang, terutamanya penjahat-penjahat. Sekiranya anda suka akan video ini, jangan lupa untuk tonton video-video kami yang lain di sini. Terima kasih dan jumpa lagi.